apa hukum bunuh tikus? Dia selalu kacau bini saya. Agak ni. Apa? Baik. Masalah kacau tak kacau, Nabi pesan boleh bunuh. Kata setengah ulama, boleh tu makna sunat bunuh haiwan perosak. Jadi kalau haiwan jenis perosak, sunat bunuh atau harus bunuh, tidak berdosa. Cuma ingat Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh, maka bunuhlah cara yang baik. Jangan seksa tikus. Contoh tikus yang jenis kerik, tiko-tiko, kekoh apa benda tudung saji nak. Merosak tak? Rosak. Maka bunuh cara baik. Qiyas dengan hadis bunuh cicak. Siapa katak cicak sekali katak mampu dapat 100 pahala. Katak 2 kali baru mampu 70. Menunjukkan katak. Tak sanggup nak katak kita jenis siang pada binatang, dapat dah takak tikus ni, pergi buang dalam hutang. Dah mudah sanggup nak bunuh. Faham tak? Jangan selang dalam air. Ada tu lah, walaupun dia tu haiwan perosak, dia letak minyak petrol. Letak minyak petrol dalam sarang tu, dia ponceh api, dia berbuka sarang, tikus pun lari. Dia panggil bunga api terbang. Faham tak? Hukumnya berdosa besar buat gitu. Azab binatang dengan api tak boleh. Faham? Ada pula pergi buat gitu. Jadi ada, bukan bila sebut tikus sunat bunuh, tak. Ada tikus yang baik, dia jenis tidak merosak, tidak sunat bunuh. Nampak? Binatang macam rimau, kita jumpa rimau tak, jenis makan orang, sunat bunuh. Tapi dah duduk dalam rumah kita. Jenis tikus, hak jenis baik. Tikus benda hamster. Tu sunat bunuh tak? Tak sunat bunuh. Tuhan buat dia comel jalan totek. Tak. Suka pula orang lelaki hamster. Bila duduk di rumah, luar rumah tiger. Faham? Betul tak? Orang lelaki di luar rumah dia tiger, rimau belang. Sembang kedai kopi jangan beken je. Garang je di luar rumah. Tengok pada janggut takut. Luar rumah tiger. Balik rumah tengok bini, tukar jadi hamster. Dia transformer situ. Saya tinggal di Seremban bersama dengan kakak. Saya kerja di sini, rumah keluarga di Kuantan, Pahang. Di mana saya haru jamak kosong? Adakah masa pulang rumah keluarga di Kuantan selama 3 hari dikira musafir, atau jamak kosong ketika masih di rumah kakak pada hari yang ingin bermusafir? Dia tinggal di Seremban, rumah keluarga di Kuantan. Bila dia boleh jamak kosong? Dengan molek. Rumah kita yang jadi tempat tinggal kita tak boleh jamak kosong. Bang, yang bolehnya rumah orang lain. Walaupun orang lain tu mak kita, walaupun orang lain tu kakak kita, walaupun orang lain tu pak saudara kita, walaupun rumah lain tu rumah kita dulu, sekarang tak dah. Sekarang duduk di Seremban, dulu duduk di Kuantan. Tapi kita nak pergi ziarah keluarga kita di Kuantan, maka kita dikira musafir. Makna kalau kita nak pergi di Kuantan 3 hari saja, dalam perjalanan daripada Seremban boleh jamak kosong. Siapa di Kuantan boleh jamak kosong, kerana orang yang singgah 3 hari masih bernama musafir. Faham? Tapi kalau nak duduk di Kuantan 4 hari dan ke atas, maka hilang nama musafir, jadi nama mukim. Tak boleh jamak kosong. Faham? Dan bila balik ke Kuantan nak balik ke Seremban, boleh jamak kosong dalam perjalanan. Sampai di Seremban, ni dah tempat tinggal kita, maka tak boleh jamak kosong. Faham? Dia bukan nanti rumah tu milik, rumah tu tempat tinggal kita tak? Tempat tinggal kita. Walaupun namanya hotel, namanya hostel, namanya rumah sewa, situlah tempat tinggal kita. Maka di situ tak boleh jamak dan kosong. Soalan seterusnya,